So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey, hari ni hujan kat tempat kita. Tempat saya hari ni hujan. So, macam biasalah, air tahun ni memang musimnya. Okey, so hari ni kita nak cerita. Okey, 5 asas utama kepada nutrisi makanan kepada kita punya ternakan. Okey, yang pertama, kita kena tahu dulu. Okey, apa ternakan kita perlu. Okey, first, mereka perlu adalah serat. Okey, serat ni boleh kebiasaannya datang daripada daun dan pokok lah, senang kata. Okey, rumput apa semua tu. So macam kami pakai napier dan juga pelepah sawit campur rumput-rumput biasa. Okey, tapi mainnya napier dengan tu lah, dengan pelepah sawit. Yang kedua adalah protein, yang ketiga adalah karbohidrat, yang keempat adalah mineral, yang kelima adalah vitamin. Okey, so 5 benda tadi ni kita kena tahu pula nak dapat pada mana. Okey, macam rumput tadi daripada serat kan, kita dah tahu rumput adalah serat apa semua. Protein ni biasanya daripada bijirin. Macam saya, kita pakai dedak. Okey, karbo pun sama, kita pakai dedak. Okey, untuk vitamin biasanya kita akan bagi injection. Okey, dan juga makanan tambahan. Lepas tu mineral ni biasa dalam bentuk garam, blok ataupun serbuk-serbuk mineral yang ada dijual lah di pasaran. So tapi mineral dengan vitamin ni biasanya tak banyak. Okey, kita tak risau. Okey, kita tak risau. Yang kita risau ni benda yang paling banyak dan perlu bagi hari-hari. Antaranya adalah, bukan antaranya, sememangnya adalah serat. So serat ni biasanya pakai 50 ke 80% daripada makanan harian kita punya ternakan. Jadi kalau tak ada memang payah. Okey, kena konsisten. Okey, yang kedua dan ketiga adalah karbohidrat dan juga protein. Yang tu kita boleh beli dalam bentuk dedak. Okey, tapi kita boleh kontrol lah. Okey, kita boleh bagi seminimum mungkin. Caranya apa? Kita buat silage untuk sumber serat kita. So rumput, napier dan juga pelepah sawit ni sebenarnya dalamnya dah ada juga nutrisi. Selain pada serat tu, dia ada protein dan juga karbo. Okey, cuma pelepah sawit ni kurang sikit lah. Pelepah sawit ni dia lebih kepada tinggi serat. So sebab tu saya anggap rumput dan juga pelepah sawit ataupun napier ni kita sebagai serat sahaja. Okey, yang lebihnya untuk protein dan karbo ni kita cover dengan dedak, tapi mesti dikira seminimum mungkin supaya kita tak membazir. Okey, jadi itu keperluan harian dia yang kita kena ambil tahu. Okey, so kalau kita cover serat ni cukup, so 80 ke 50% daripada makanan harian ni kita dah ada. Sebab tu pentingnya buat silage kalau dekat Malaysia ni. Okey, kalau dekat Malaysia ni. Sebab apa? Sebab memudahkan kerja kita. Okey, so tu saja kita nak beritahu. Siapa nak belajar boleh jumpa atau PM kita. Bye bye.